Moloyo Session. Hai Abah, Assalamualaikum. Okey, Anip dekat sini. Ini merupakan video pertama Anip nak buat video reaction. Hari ni Anip nak buat video reaction untuk lagu raya 2026 ni, lagu raya paling sedih. Memandangkan ini adalah first video reaction Anip, jadinya minta maaf lah kalau ada yang tak best atau apa. Anip just nak kongsi emosi sahaja dengan korang. Okey, tanpa buang masa lagi, Anip akan start. Tapi sebelum Anip start tu, Anip minta tolong sangat dekat korang untuk share, like, comment and subscribe. Tolong siapa-siapa ni, okey? Jadinya lagu pertama yang Ani akan reaction dekat sini adalah lagu Dayang Nur Faiza, iaitu tajuk dia Senyum Gugur di Penghujung Doa. Orang kata lagu ni sedih. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita andai syurga mendengar rindumu, tebuslah sayang salam rindu pada ibu. Wih, first day je dah macam okay, boleh go. Effect. Belum apa-apa lagi aku dah meremang. Belum apa-apa lagi aku dah meremang tau. Raya ini raya yang berbeza, sayu tanpa sahut dan suara. Tiada tubuh memeluk bahu, harumnya tanganmu, hanya Tuhan yang tahu betapa aku rindu. Memang sedih lah weh kalau dah nyanyi pakai hati macam ni. Yang berbeza, sepi tanpa panggilan suara. Tiada lagi terasa suapan ikhlas jarimu, hanya Tuhan yang tahu betapa aku rindu. Peraya denganmu. Weh, betapa ku rindu beraya denganmu. Sumpah weh, sumpah dia deep gila. Starting serius ha. Raya ini raya yang berbeza, senyum gugur di penghujung doa. Bahagia kau di sana sampai ketemu semula, hanya Tuhan yang mampu menjagamu untukku. Andai syurga mendengar rinduku, tembuskan salam rindu padamu. Pasti indah alunan takdir rayamu di sana, hanya Tuhan yang tahu aku terlalu
Sumpah tu aku bagi 100/100 sebab sedih dia punya scene dia kan, ada family, lepas tu transform terus berdua je adik-beradik. Aku jadi macam dia memang sampai. So untuk reaction lagu ni tak payah nak cerita lah macam mana reaction lagu ni, tapi korang sendiri boleh tengok macam mana reaction Ani tengok kan. Memang best lagu raya paling sedih untuk tahun 2026 setakat ni. Tak ada lagi kot aku rasa. Aku tak boleh move on lagi lah. So itu saja untuk Anik. Kalau video ni agak tak best atau kurang sangat, korang boleh komen, bagi idea dekat Anik kena buat apa dan macam mana. Sebab jujur cakap, ini adalah first time Anik buat video reaction, jadinya Anik sangat tak tahu. Kalau korang tahu atau ada idea-idea apa, korang boleh komen dekat Anik, bagi tahu apa Anik buat. InsyaAllah Anik akan improve. Okay, so sebelum Anik nak tinggalkan korang jangan lupa like, share, subscribe, komen. Okay, support Anik. Okay, see you next time guys. Bye.